Hai dari saya di sini. Okey, saya nak respon mengenai satu artikel di dalam Bulletin TV3.my yang memaparkan wajah speaker DUN Negeri Perlis, di mana tajuk berita ini, DUN Perlis mohon adakan PRK untuk kekosongan luar jangka. Wow. Kita sudah maklum yang 3 adun PAS telah diberhentikan, telah dilucutkan keahlian mereka daripada PAS kerana menentang dasar parti, iaitu tidak menyokong Menteri Besar daripada kalangan PAS sendiri, iaitu Shukri Ramli. Okey, mengikut undang-undang tubuh Kerajaan Negeri Perlis lah kan, mengenai PRK ni yang di luar jangkau, kalau ikut undang-undang tubuh Negeri Perlis, sekiranya dah DUN itu melebihi 3 tahun, maka tidak perlu diadakan pilihan raya. Jadi saya melihat speaker ini dia lebih ke arah ke arah PAS. Okey, maknanya parti PAS Negeri Perlis ini mereka masih lagi mengharapkan yang Menteri Besar Perlis ini terdiri daripada kalangan adun-adun PAS, iaitu mungkin mereka nak Shukri Ramli ini terus memimpin Negeri Perlis lah. Tapi dalam isu ini saya rasa perlu ke adakan PRK? Semata-mata kita nak main tarik tali dalam isu MB Perlis ini. Kerana yalah 3 DUN itu, Gua Sanji, Cuping dan Bintung, mereka telah membuat keputusan untuk memberi sokongan kepada 5 DUN bersatu. Maknanya of course kalau kita tengok dari segi komposisinya, 5 bersatu, 3 PAS, Menteri Besar akan terdiri daripada kalangan bersatu, dan mungkin 3 orang adun PAS yang telah diberhentikan, bukan dipecat, diberhentikan keahlian mereka akan dilantik menjadi ESCO. Wow, terbaiklah kan. Mereka pun tahulah kan, PRU yang ke-16 ini mungkinlah kan nasib mereka tidak menyebelahi mereka untuk menjadi adun. So why not jadi adun, jadi ESCO. So okey lah, pencen pun besar sikit lah. Okey, dalam isu DUN Perlis ini yang begitu beria-ria nak mengadakan pilihan raya, saya rasa Undang-Undang Tubuh Negeri Perlis membolehkan Tuanku Raja Perlis memilih daripada kalangan adun yang mendapat majoriti untuk membentuk kerajaan yang baru. Dan daripada 8 orang ini, Tuanku Raja Perlis akan memilih seorang untuk menjadi Menteri Besar. Saya rasa sepatutnya Speaker Dewan Negeri ini dia patutnya menghormatilah Tuanku Raja Perlis, kerana kita rasa biarlah Tuanku membuat kebijaksanaan beliau untuk memilih MB yang baru. Kerana bagi saya lah, tidak perlulah kita mengadakan pilihan raya kecil semata-mata nak nak memilih adun yang baru daripada kalangan parti mana-mana, kita tak tahu. Tapi saya rasa PAS begitu yakin yang mereka akan memenangi kerusi tersebut. Sebab itu mereka beria-ria nak mengadakan pilihan raya. Okey, sepatutnya mereka reda lah. Macam masa PH 1.0 ni saya nak bagi tahu orang PAS. Semasa langkah Sheraton pada ketika itu PH mentadbir dan adalah satu video yang menunjukkan Datuk Seri Anwar Ibrahim malam itu dia ada majlis ilmu. Tiba-tiba pada malam itu ada satu langkah syaitan yang berlaku yang menyebabkan keruntuhan kerajaan PH 1.0. Tapi apa yang Datuk Seri Anwar buat, dia reda aja. Tapi dalam isu di Negeri Perlis ini, saya rasa Muhammad Shukri Ramli dia harus reda lah. Kenapa kita nak membazir wang rakyat? Okey, kita anggaplah pembelotan 3 orang adun PAS ini adalah satu, orang kata apa, ujian kan. Ujian besar bagi kerajaan PAS di Negeri Perlis. Kerana anda lah parti Islam kan. Anggaplah ini satu ujian yang besar. Wow, saya kalau jadi ulama saya dah lama dah tuan-tuan kan. Tapi itulah yalah, benda-benda macam ni kan, 3 orang berpaling tada. Saya pun heran, mereka dah ada jawatan ESCO, dah jadi adun yang elok. Saya ingat kewalakan kepada Presiden PAS ini memang tahap agung lah, orang panggil tahap yang paling tinggi lah kan. Tiba-tiba ini juga satu ujian, satu
kifarah kan kepada tuan guru. Maknanya anda at any time orang boleh sailang anda. Anda at any time orang boleh tidak walak kepada anda. Jadi dalam isu ini, saya sebagai rakyat Negeri Perlis, saya merasakan ada satu kerugian. Duit yang akan ditabur kembali dalam PRK, maknanya semata-mata nak memuaskan nafsu. Ni saya cakap ni, nafsu pimpinan PAS Negeri Perlis yang mahu mentadbir sehingga habis penggal PRU yang ke-15. Yalah, kita kena ambil contoh lah langkah syaitan itu yang mana sebelum ini kita bersukaria. Saya nak beritahu kan, sebab di langkah syaitan itu siapa sangka Tuan Ibrahim Tuan Man, Idris Sagon, siapa lagi lah pimpinan-pimpinan PAS menjadi menteri, tuan-tuan. Saya sendiri saya tak sangka. Sampai sekarang saya menyalahkan UMNO, kerana UMNO lah yang mengangkat bebal-bebal PAS ini, yang bagi saya tak ketahuan hala ini, dilantik menjadi menteri, mentadbir negara kita 33 bulan. Itu dari segi yang dululah. Dari segi sekarang ini, PRK ini bagi saya tidak perlu. Rakyat Perlis pun kita tak payahlah buang masa je. Kita nak pergi mengundi untuk apa? Kita tunggu lagi 2 tahun. Lagi 2 tahun akan dia ada PRU yang ke-16. Kita tukar kerajaan ni secara total. Kan kalau bertanding 3 pun ditakdirkan konon lah BN menang. PKR kita tak sebelah. Amanah kita tak sebelah. BN menang. Adakah BN akan menubuhkan kerajaan di mana? Di apa nama? Di Perlis, kan? Adakah mereka akan menubuhkan kerajaan? Boleh mereka menubuhkan dengan syarat kerajaan campuran di antara BN dengan PAS. Boleh ke? Tapi tak tahulah kalau geng-geng UMNO ni dia kelapak jawatan, kan? Bagi saya tak apalah, kita tolak sat pasal Zahid Hamidi ni kononnya selagi ada Haji Hadi Awang, PAS dan BN tidak akan bergabung. Itu Zahid Hamidi cakap, kan? Jadi bagi saya, kalau kita berpegang kepada ayat Zahid Hamidi, katalah BN menang untuk 3 kerusi ini, mungkin mereka akan berkecuali dan akhirnya yang grup 8 orang tu juga jadi kerajaan, membentuk kerajaan yang baru dan melantik menteri besar yang baru. Tapi tak tahu juga, mungkin BN sebab apa bersatu ni orang UMNO, kan? Semua geng-geng mereka tu, hak 5 orang tu. So mungkin BN bersatu adun bebas, membentuk kerajaan Negeri Perlis, kerana BN ni dia selalu menggunakan satu ayat yang bagi saya cukup sinonim. Kononnya nak mengekalkan kestabilan negeri. Wow. Bila mai bab jawatan tu, semua kestabilan lah, kan? bab orang kata apa, ideologi, bab prinsipalnya itu kita letak sebelah dulu. Sebab apa? Kononnya kita nak menstabilkan negeri. Bagi saya tak ada apa pun. Perlis memang stabil daripada dulu pun. Tak ada apa isu yang besar. Tidak ada satu pembangunan yang besar. Maknanya dari segi impak ekonominya duk taratu saja. Duk tukar menteri besar. Tapi dari segi pembangunan, dari segi bina ihsan anak-anak muda, graduan Negeri Perlis untuk mendapat pekerjaan di Negeri Perlis, tak ada. Kan? Jadi saya harap sangatlah kepada Tuanku Raja Perlis. Mungkin Tuanku mempunyai kuasa di atas undang-undang tubuh. Daripada 8 orang ini, kita lantik, Tuanku lantik sajalah seorang menjadi menteri besar. Rakyat Perlis akan rela. Kerana bagi mereka, saya rasa kita pun nak meneruskan kehidupan. Daripada duit yang nak dilaburkan di pilihan raya yang semata-mata kerakusan ahli politik yang saya mention sebagai political actor ini, aktor politik, yang beria-ria nak kena ada jawatan, nak jadi menteri besar dan sebagainya, akhirnya mengorbankan duit pembayar cukai. Itu saja. Dan saya harap sangatlah kepada Dun, sepatutnya anda membuat kunjungan ataupun menghadap Tuanku Raja Perlis untuk menyembahkan pandangan Dun Negeri Perlis. Adakah ini satu kewajaran untuk kita mengadakan PRK disebabkan yang dikatakan itu di luar jangka, di luar jangka. Bagi saya itu lebih manis daripada kita direct pergi kepada SPR. Lebih baik Dun Negeri Perlis menghadap Tuanku Raja, minta pandangan Tuanku Raja Perlis untuk menyelesaikan kemelut
politik di negeri Perlis ini. Cai.